Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Asma dan saya Nur Arisa, wartawan TVPSS Sedasa TV. Kini kami berada di dataran reha sempena berlangsungnya kejohanan merentas desa SMK Datuk Haji Abdul Samad dengan penuh semangat dan cukup meriah. Program ini melibatkan murid PPKI, murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang mewakili rumah sukan masing-masing. Rumah sukan yang terlibat ialah rumah sukan Bendahara, rumah sukan Laksamana, Shah Bandar dan juga Temenggung. Acara merentas desa ini antara acara tahunan yang dinanti-nantikan oleh semua warga sekolah. Mari sama-sama kita saksikan. Program ini bermula seawal jam 7.30 pagi dengan sesi regangan oleh pelajar. Pelajar seterusnya dilepaskan oleh Puan Pengetua, Puan Nurhayati binti Kamarudin mengikut kategori. Sepanjang perlumbaan, para pelajar menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi walaupun berdepan dengan laluan yang mencabar dan cuaca yang panas. Pasukan guru dan AKP turut memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan pelajar sepanjang program berlangsung. Para pelajar kelihatan bersemangat dan berusaha sedaya upaya untuk menamatkan larian. Walau penat, walau nafas tercungap, mereka terus berlari melangkah ke hadapan tanpa mengalah. Seterusnya berlangsung majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang untuk setiap kategori. Peserta yang mendapat tempat pertama hingga tempat ke-20 diberikan medal. Majlis turut menyaksikan pasukan rumah bendahara yang diketuai oleh Cikgu Nur Ain dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan Merentas Desa tahun ini. Pasukan rumah bendahara telah berjaya mengekalkan kejuaraan untuk kali keempat berturut-turut. Tahniah diucapkan. Persediaan anda sebelum menyertai acara pada hari ini? Persediaan saya pada pagi mentari sepagi ni, sebelum ni saya training dengan Sesubra, lepas tu dengan kawan-kawan saya dekat luar sekolah, dengan kat rumah dengan mak ayah saya semua. Apakah persediaan anda sebelum menyertai acara pada hari ini? Saya hari-hari lari dekat taman saya. Apakah perasaan anda selepas menyertai kejohanan merentas desa ini? Perasaan saya gembira sebab dapat menamatkan larian dan mendapat tempat pertama. Saya rasa gembira kerana saya dapat kekalkan Johan pada tahun ini. Apakah manfaat yang murid boleh dapat di atas kejohanan merentas desa pada hari ini? Semangat kesukanan. Murid-murid akan dibahagikan mengikut rumah sukan masing-masing. So di situ murid-murid akan bersama dengan rakan-rakan dalam satu rumah untuk terus berjuang untuk mengekalkan kejuaraan, untuk bersaing secara sihat supaya boleh beroleh kemenangan dalam rumah sukan itu sendiri. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga Sedasa, terutamanya guru-guru, AKP,
pembantu-pembantu staf sedasa yang telah menjayakan kejohanan Mentas Desa pada tahun 2026, di mana ini merupakan aktiviti kejohanan pertama bagi unit sukan dalam bidang kurikulum. Jadi terima kasih, alhamdulillah kita berjaya telah menamatkan kejohanan Mentas Desa dengan selamat dan jayanya. Jadi semoga kita berjumpa lagi dalam kejohanan yang seterusnya bagi yang di bawah unit sukan. Terima kasih. Majulah sukan untuk negara, sedasa hebat. Jelaslah bahawa kejohanan Merentas Desa bukan sahaja menguji ketahanan fizikal, Malah dapat membentuk disiplin, semangat kesukanan serta kerjasama antara pelajar SMK Datuk Haji Abdul Samad. Diharapkan agar program seperti ini dapat dianjurkan bagi melahirkan murid-murid yang berdaya saing. Saya Nur Arisa, Dan saya Nur Ain Asma. wartawan TV PSS Sedasa. Jumpa lagi dalam liputan yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe and share di YouTube Sedasa. Sekian, terima kasih.